Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Nama saya Faris daripada J2 Bukit Jalil ya. Okey, so kita berada di hadapan kita punya showroom J2 Bukit Jalil bersebelahan dengan Pavilion Bukit Jalil. Okey, dan hari ni saya nak tunjukkan kereta kat belakang saya ni. Okey, kereta ni adalah J2 T2. Kereta yang akan launch tak lama lagi lah. Dalam bulan depan insya-Allah. Which is bulan 3 lah, bulan Mac 2026. Masa tengok video ni mungkin dia dah lama dah launch. Okey, so sekarang masa sekarang ni kita berada di bulan 2 lah, bulan Februari 2026. Saya cuma nak bagi tahu kereta ni J2 T2 ni available untuk test drive. Okey, kalau kata siapa-siapa yang berminat dengan J2 T2 ni dan nak test drive kereta ni, boleh datang ke J2 Bukit Jalil di bersebelahan dengan Pavilion Bukit Jalil untuk test drive kereta ni. Okey, so sekarang kita nak tengok apa yang best dekat kereta J2 T2 ni. Okey, so nombor satu yang paling menarik, design dia. Okey, J2 T2 design dia memang sangat handsome. Rupa dia macam Land Rover Defender. Okay, so Land Rover Defender, kalau kata korang tengok, dia design dia kotak-kotak. Okay, so yang ini memang ala-ala Land Rover Defender. Okay, so dia punya design dia, kalau kata korang tengok Google ataupun YouTube dekat online, dan korang boleh nampak dah ada conversion kit untuk tukar design dia daripada macam ni kepada sebiji macam Defender. Okey, so itu untuk daripada segi design. Okey, untuk dia punya segi powertrain. Okey, so enjin dia menggunakan enjin 2000cc 2 liter TGDI, 250 horsepower dan 390 Nm of torque. Okey, gearbox dia menggunakan 7 speed dual clutch transmission. Dan dia adalah kereta 2-wheel drive dan 4-wheel drive. Kereta ni selectable all-wheel drive, kita panggil XWD. So kereta ni dia boleh pilih sama ada korang nak front wheel ataupun 4-wheel. Dia boleh pilih-pilih mode tau. Mode dia ada nombor 1 Eco, nombor 2 Normal, nombor 3 Sport. Ini semua front wheel. Dan dia ada juga lagi 4 mode untuk 4-wheel punya. Okey, yang nombor 1 Snow. Malaysia tak ada Snow, tapi dia bagi, kita ambil je. Okey, Snow, Sand, Rock dengan Mud. 4 mode ni untuk 4-wheel. Jadi yang ini warna silver, dia ada warna hitam dekat dalam sana, dengan lagi satu warna putih. Okey, so dia ada 3 warna, ada 7 driving mode, dan ada macam-macam lagi lah kereta ni. Okey, speaker dia, kereta ni menggunakan 12 biji speaker daripada Sony. Kereta ni memang cukup best. Ada sistem ADAS 2.0. Okay, dia ada automatic emergency braking, dia ada lane change warning, lane change assist lah, blind spot warning, blind spot assist, semua tu memang ada. Kereta ni memang ada. So kalau kata yang mana korang bising kereta dashing tak ada ADAS, tak boleh emergency braking semua tu, okey, kereta ni semua ada. Semuanya ada, tak payah nak risau dah. So AEB ada, RCTA, LCW, LKA, semua benda tu ada kat kereta ni. Okay, so design dia memang cukup cantik. Okay, korang tengok dia punya roof rack kan. Okay, ni boleh tahan 300 kilo tau. So kalau kata macam aku naik ke atas pun memang tak ada hal. Sebab dia boleh tahan 300 kilo. So kita masuk dalam. Okay, nampak? Tu blind spot. Tapi sebenarnya tu door open warning. Dia nak bagi tahu yang ada kereta datang dari sebelah ni, jangan buka pintu. Sebenarnya jangan buka pintu lah. Tu nama dia door open warning. Okay, so ni kereta ni dia ada 2 memory seat. So untuk depan passenger dengan driver ada memory setting lah. Dua-dua pun ada memory seat. Okay, speaker menggunakan speaker Sony, 12 biji speaker. Satu dekat situ, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dekat belakang pun ada. Okey, 6, 7, 8, 9. Kat belakang lagi pun ada speaker.
Okay, so kat sini 10 11 speaker, dan nombor 12 kat bawah ni ada subwoofer. Semua daripada Sony lah. Okay, so ni pintu belakang dia ada cup holder, 1, 2 cup holder kat sini, dan ada tempat gantung air ke gantung makanan kat sini. Okay, dan ada bottle opener kat sini. Okay, dan bila kereta ni bila tutup pintu kan, dia ada soft close tau. Nampak tak? Tak nampak? Okay, saya tunjuk dia sekali. Okay, kita buka dulu. Okay, kita rapatkan sikit Okay, ni pintu. Okay, dia soft close. Tak payah nak hentam kuat-kuat. Walaupun kita tolak pintu slow macam ni, dia akan tarik sini bagi rapat. Okay, so itu untuk bahagian belakang. So kita masuk ke dalam. Okay, jom masuk dalam Okay, so dia ada side step sini. Side step sini pun memang function, bukannya wayang. Okay, Allah Akbar. Okay, so ini bahagian steering dia. Okay, steering dia mungkin ada orang yang tak biasa. Steering dia agak bukannya bulat, agak petak. Okay, dia bersegi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bersegi macam dia punya kunci. Nampak? Okay, so ini dia punya steering dan punya kunci. Okay, so kat sini ada wireless charger 50 watt. Ni dia punya gear knob dia. Okay, gear knob ni dia just tarik ataupun tolak je. Nampak ni dia punya reverse. Kalau tarik satu, dia pergi ke N. Tarik banyak, dia akan pergi ke drive. So itu untuk dia punya gear. Okay, so kalau kata ini dia punya driving mode tadi. Driving mode ni sekarang ni dekat eco. Okay, boleh tengok sini Kita pusing satu, dia pergi ke normal. Pusing lagi pergi ke sport. Kita pusing lagi, dia masuk all wheel drive. Snow, mud, sand dengan rock. Ini semua all wheel drive system. Semua select dekat sini sahaja. So kita sekarang dekat atas jalan raya, kita tak perlukan masuk ke dalam mod-mod yang lain tu. So kita duduk je dalam eco dan diam. Okay, so nak park dia, kalau kata nak daripada drive kan. Okay, so sini drive, kita nak park, kita tekan je ni. Nampak tak ada. Okay, so si kereta akan masuk ke dalam park system. So gearbox dia terus masuk dalam park lah. Dan okay, so untuk skrin ni bersaiz 15.6 inci. Okay, function dia memang banyak. Okay, so korang tengok kat sini, belah sini, dia macam-macam. Dia ada driving preference lah, nak auto hold ke, auto start stop pun ada. Tapi saya cukup benci benda ni. Lepas tu hill descent lah, benda semua. Power steering. Okay, power steering ni dia boleh control tau, korang nak ringan ke nak berat. Okay, kalau kata dekat sini light ni, okay, steering ni memang sangat ringan. Dia pusing-pusing gitu je. Okay, bila masuk dekat sport, dia akan rasa lebih berat. Dia lebih ketat lah. Jadi macam rasa macam kereta sport ala-alanya lah. Boleh juga comfort tengah-tengah lah. Okay, so kalau kata selain daripada tu, kalau kata korang nak lain-lain pun ada juga macam-macam dia ada lah. Okay, ni lampu. Okay, lampu ni dia ada lampu yang bahagian luar, ada lampu bahagian dalam. Lampu bahagian dalam ni dia punya ambient lighting ataupun lampu tom yum. Nampak? Okay, waktu malam memang lawa. Okay, so dia boleh adjust dia punya brightness, keterangan dia macam mana, nak buka ke, nak tutup ke, nak ikut lagu ke, nak satu nak full color ataupun single color, nak off pun boleh. Kalau off ni maksudnya ni breathing mode off, maksudnya dia akan stay je, dia tak ada macam berdenyut-denyut tu, tak ada. Okay, so kalau macam sekarang ni kita ambil full color, so maksudnya color ni berdenyut-denyut dengan bertukar-tukar. Nampak? Jadi purple menjadi pink, menjadi merah, menjadi orange, jadi kuning, hijau, macam tu lah. Bertukar-tukar color. Okay, driving assistant, ni yang tadi saya cakap tadi, ada AEB, ada intelligent avoidance lah, benda lah, macam-macam lah. Front collision warning, rear collision warning, door opening warning, lane departure warning, front departure alert, blind spot detection, parking radar. Ini dia ada
Allah Akbar, apa? Built-in dashcam. Dashcam pun ada built-in Okay, meter pun boleh tukar. Okay, so sekarang macam ni punya meter punya design, nak tukar kepada macam ni pun boleh. Nampak? Tengok. Dia bertukar kepada design macam ni pun boleh juga. Okay, sound pun boleh tukar-tukar juga. Okay, nak macam mana boleh control lah dia punya setting-setting semua ni. Okay, nak surround sound ke, nak macam mana ke, nak ada equalizer lah, benda semua tu pun boleh. Okay, so ini mode switching, korang boleh tukar. Nampak meter sekarang background warna hitam. Tukar kepada sini. Nampak? Bertukar kepada putih. Bergantunglah korang suka yang macam mana. Nak hitam boleh, nak putih boleh. Okay, time, ni tak ada apalah, time je. Okay, device manager general. Okay, ni semua tak ada apalah. Ni dia punya sistem kereta ni lah, sistem apa, infotainment kereta ni. Okay, apa lagi nak tengok? Okay, so let's go dekat kita punya ni lah depan ni. Okay, so sini ada Apple CarPlay, ada Android Auto, ada kamera, sini untuk lagu, ada DVR. Okay, DVR ni adalah dashcam lah. Okay, so dashcam dia ada kat atas ni, kat sini. Okay, korang tengok jari kat sini kan. Tengok, saya tunjuk. Ni nampak ni jari. Okay, so dia dah ada built-in dashcam. So kamera dia kat sini dan boleh nampak kat situ. Okay, so built-in dashcam pun dah ada. Korang cuma masukkan memory card sahaja, dan korang boleh tengok playback lah untuk korang tengah bawa kereta masa bila semua tu kan. Okay, so dah set dah sini macam ni, dia ikut masa lah. Sekarang pukul 6 petang. 6 petang. Dia tunjuk kat sini 6 petang. Okay, korang pakai seatbelt ke tak, dia tunjuk kat sini. Parking brake on ke tak, brake tekan ke tak. Signal, tengok kita bagi signal. Nampak? Bagi signal kiri, keluar kamera belah kiri, dan sini dia tunjuk kiri. Bagi signal kanan, dia tunjuk gambar belah kanan punya. Nampak ada kereta tu kan, warna putih tu kan. Tu. Ni yang best dia kereta ni. Lampu buka ke tak. Okay, nampak ni high beam. Kita tutup. Kereta ni dia memang cukup intelligent lah, cukup pandai. Okay, so nak control aircon. Okay, control aircon ni korang tengok sini ada physical button dan dia dual zone. So contoh macam sekarang ni, korang tengok kat sini. Okay, 17. Kita naikkan belah sini. Naikkan temperature sikit, sejuk sangat, kepada 20. Okay, yang belah sini masih lagi dekat low. Okay, masih lagi dekat 16. So walaupun yang belah kanan ni dah 20, belah kiri masih 16. Jadi dia boleh dual zone. Orang kiri ni suka sejuk, orang kanan driver ni tak suka sejuk sangat. Jadi tak payah nak bergaduh, dia boleh kontrol masing-masing. Dan kat tengah-tengah ni ada chiller box. Okay, chiller box ni kalau kata korang masukkan air, air tin ke, air botol ke, jalan balik kampung apa kan. Okay, air ni akan sejuk dia akan maintain dia punya kesejukan. Okay, wireless charger dah cakap tadi belum? Entahlah, saya cakap je. Wireless charger 50 watt. Okay, jom kita duduk kat belakang pula Okay, so ini bahagian belakang untuk kereta ni. Ambient lighting ada kat sini, speaker ada. Okay, so ini ada grab handle untuk korang nak naik. Okay, seat dia cukup luas. Seat dia, okay, macam tadi saya duduk tadi kan. Okay, nampak? Ada cukup luas lah. Dan untuk ruang kepala pun cukup. Ada satu penumbuk lagi lah. Okay, so ini bahagian seatnya. Okay, ni sunroof. Okay, material leather seat. Ada aircon belakang. Ada USB-A dan USB-C. Okay, kat sini ada tempat letak barang. Okay, apa lagi nak tengok? Okay, dekat tengah-tengah ni ada ni. Ada cup holder. Dan okay, saya nak tunjuk satu benda. Kalau kata korang nak lipat seat ni kan. Okay, seat dia boleh lipat dengan cara korang tarik.
Okey, jap kita tarik yang belah sini lah, senang sikit kot. Okey, yang belah sini punya. Okey, tengok kita tarik ni untuk angkat. Okey, dah angkat. Kita boleh turunkan seat. Okey, so bila turunkan seat dia adalah rata. Jadi kalau korang nak pergi camping ke apa, bolehlah turunkan seat ni dan dia boleh jadi rata semua. Nampak? Full flat full flat. Dan korang boleh letak bentang toto ke apa untuk tidur dalam kereta pun boleh. Okey, dan lagi satu, untuk bahagian penyandar ni dia ada dua adjusting. Okey, so dia boleh sandar lagi sikit. Ini yang bahagian tegak sikit, ini yang bahagian yang lebih menyandar. Okey, nak turunkan dia. Nampak? Sekarang dah sama dah. Okey guys, so inilah dia Jetour T2. Korang tengok, korang berminat boleh hubungi saya, Faris daripada Jetour Bukit Jalil. Okey, nombor telefon saya 0122422420. Okey, kalau kata nak test drive ke, nak booking ke apa, boleh Roger, boleh datang ke showroom, boleh bagi tahu saya dan saya akan tolong sebaik mungkin. Okey guys, itu sahaja buat masa ni. Okey, Assalamualaikum. Bye.